Long, betul ke nak buat ni? Ini info yang kuat. Target kita keluarga Lima Gading. Dan kerja kita untuk hilangkan cincin ni. Jom. Kerja. Kau buat apa ni, Rul? Kau ada jalan kau. Aku ada jalan aku. The Expert, iaitu arahan Andrew Chew dan Nazim Shah. Okey, filem ini memisahkan 5 adik-beradik yang mempunyai kepakaran dalam jenayah teknologi dan fizikal. Mereka bersatu untuk melaksanakan satu rompakan terakhir demi menyelamatkan ahli keluarga mereka. Walaupun filem ini bergenre aksi dan penuh strategi, ia turut memaparkan konflik nilai kekeluargaan, etika membuat keputusan dan dilema profesionalism. Terdapat 4 isu utama yang kami kenal pasti, iaitu yang pertama, penyalahgunaan kemahiran profesional untuk jenayah, iaitu walaupun mereka berpendidikan tinggi dan pakar dalam bidang tertentu, mereka memilih untuk menggunakan kemahiran tersebut untuk tujuan yang salah. Seterusnya, iaitu konflik antara nilai kekeluargaan dan undang-undang. Mereka terpaksa memilih antara menyelamatkan ahli keluarga atau patuh kepada undang-undang. Seterusnya, iaitu pengkhianatan dan kepercayaan dalam pasukan. Unsur pengkhianatan memberi tekanan dalam hubungan sesama mereka, dan ini memberi cabaran dan semangat dalam berpasukan. Seterusnya, iaitu etika dalam membuat keputusan yang berisiko tinggi, iaitu setiap keputusan yang dibuat membawa kesan jangka panjang yang besar kepada diri, keluarga dan masyarakat. Seterusnya, kita pergi kepada ulasan iaitu dan impak filem. Dari segi kelebihan, filem ini sangat menarik dan sesuai untuk mendidik golongan remaja tentang kepentingan etika dan profesional dalam kehidupan. Ia juga menyentuh isu realiti masyarakat kini seperti tekanan kewangan dan kesetiaan keluarga. Namun begitu, terdapat juga keburukan dalam filem ini, iaitu risiko penonton menyalah tafsir mesej yang ingin disampaikan dalam filem ini. Ia juga menyebabkan penonton menormalisasi tindakan jenayah sebagai suatu yang dibenarkan atas nama keluarga. Seterusnya, kami akan tayangkan beberapa klip video pendek dari filem ini yang menggambarkan keempat-empat isu utama, iaitu babak 1, penyalahgunaan kepakaran profesional, yang babak kedua iaitu konflik nilai kekeluargaan dan undang-undang, seterusnya babak ketiga iaitu pengkhianatan dalam pasukan, dan juga babak keempat iaitu keputusan berisiko tinggi yang membawa padah. Sila perhatikan bagaimana setiap watak menghadapi dilema ini dan bagaimana tindakan mereka memberi kesan kepada orang di sekeliling. Sebagai kesimpulan, filem ini mengajak kita berfikir secara kritikal tentang bagaimana kemahiran dan pengetahuan kita sepatutnya digunakan untuk kebaikan dan bukannya untuk kepentingan peribadi atau melanggar undang-undang. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.